bersama. Nak ke mana? Berjalan-jalan di kota. Dengan siapa? Tentu kita berlima. Hapusannya Kenapa pula tak ada wanita? ikut saja. Ya, ini kita sudah tiba. Tiba di mana? Tiba di kota. Oh, dah sampai ya. Bang segera Janganlah lupa. beg yang ada. La 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 la. Bawa turun bersama. Ho. Semua. Kali ku pandang dia tersenyum dia. Mana-mana. Dua kali ku pandang Tak nampak macam orang. Jangan dipikirkan orang. Nanti peluang kita hilang. Kita tinggal duit tambang Untuk kita balik pulang. Wahai temanku, apa ditunggu? Tunaikan dulu kewajibanmu. Ingat dahulu janji-janjimu. Warung kopi nasi lemak roti bakar roti canai jadi tapak. Di mana tapak? Bila dah buka, buka di Starbucks, mungkin di Gomba. Tak sampai arah kita nak letak. Kursi meja sekarang kopi di cawan hidup lagu warung tolak. Apa khabar? Unika. Jangan dipikirkan orang. Nanti peluang kita hilang. Kita tinggal duit tambang Untuk kita balik pulang. Wahai temanku, apa ditunggu? Tunaikan dulu kewajibanmu. Ingat dahulu janji-janjimu. Warung kopi nasi lemak roti bakar roti canai jadi tapak. Mana tapak? Kursi meja pinggan kopi di cawan hidup lagu warung tolak. Budaya Cita-cita kita tak bukan cawangan pula. siapa nak jaga? Cari saja pekerja. Jaga warung kita. Kita jumpa ibu bapa. La 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 la. Kita cita berniaga. Ini Unika. Unika. Jangan dipikirkan orang. Nanti peluang kita hilang. Kita tinggal duit tambang Untuk kita balik pulang. Wahai temanku, apa ditunggu? Tunaikan dulu kewajibanmu. Ingat dahulu janji-janjimu. Warung kopi nasi lemak roti bakar roti canai cari tapak. I love you Unika. Kursi meja pinjaman kopi. Pilih kawan pilih belakang warung tolak. Warung kopi nasi lemak roti bakar roti canai. Mana tapak? Bila nak buka, bukan di Starbucks, mungkin di Gomba. Dan sampai sekarang Kita nak letak. kursi meja pinggan kopi di cawan hidup lagu warung tolak. Teo Bengso keren mana deh? Terlebih dulu kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada UniKL. Kita bagi tepukan yang paling kemudian untuk UniKL. Dan satu lagi saya nak cakap. UniKL. Awesome. Boleh ikut ramai-ramai? Boleh ikut ramai-ramai tak? Kita cakap terima kasih UniKL lah. 1, 2, 3. Terima kasih, terima kasih UniKL. Semua sekali. Terima kasih, terima kasih UniKL. Kuat lagi. Terima kasih. Terima kasih. UniKL. Hey, terima kasih. Terima kasih UniKL.
UniKL, UniKL. Steady ya. Dan tak lupa juga, kita nak ucapkan tahniah kepada semua graduan kita pada hari ini. Wow. Woo. Congrats. Anda semua tidak akan berjaya tanpa cikgu yang mengajar. Dan yang paling penting kita bagi tepukan yang paling beruntung ibu bapa anda semua. Wow. Tahniah akan mendapat anak yang baik, yang bijak, baik. Ya, betul. Ini kita tanya sekarang ni. Ni siapa nama? Mimi. Tinggal dekat mana? Rawang. Kenapa tinggal kat Rawang? Kena elok kalau tinggal di hati saya. Nama penuh Mimi apa? Nama penuh? Nur Syamimi Afrina. Saya tanya tu nanti saya boleh ingat semasa kita disatukan. Pek, kau tanya Pek, jurusan apa Pek tanya? Right, bagi saya. Pek, tanya Pek. Saya tanya. Mimi ambil jurusan apa? Okey. Jurusan apa? Kos apa kos? Salah tanya. Apa ni? Ini tenaga pengajar lah. Ya ke? Bukan ni. Ibu bapa Diploma multimedia. Mana belakang? Tanya Sen. Baik. Kau tanya Sen. Hari ini adalah hari anda. Betul. Cuma satu saya nak cakap ni, dengar baik-baik. Cuma satu saya nak cakap. Bila dah keluar besok, dah berjaya, dah bekerja, jangan lupa jasa ibu bapa. Tepuk sikit lagi sekali tu ibu bapa. Okey, Sen. Ya. Kau tanya dorang. Baik. Saya nak tanya ni. Siapa nak jawab dulu? Baik. Siapa nak tahu saya ambil kos apa? Yasin dulu pun UniKL tau. Ya. Kau ambil kos apa? Nama yang tak tahu. Kau ambil kos apa? Kimpalan. Kimpalan. Pasal itulah saya pakai sarung tangan. Hei, orang aku tahulah. Oh, ada. Ada. Tujuan saya pakai benda ni. Senang nak bersalam-salaman. Siapa nak salam? Asli. Siapa nak salam? Awak study kan? Itulah beza dia student dengan stupid. Sekarang ni. Awak ambil kos apa Asli? Saya ni pun berasal daripada pelajar UniKL. Saya punya kos, ya Allah, paling susah. Saya ambil kos rendah. Macam mana? Kos rendah? Itu rumah. Itu perumahan. Itu rumah. Teruk sangat ni. Saya ambil bahagian akaun. Tepuk kata saya. Akaun. Pasal itu saya tahu berapa bayar show. Sebab itu. Okey. Apik, kau ambil kos apa? Aku. Paling rumit dan paling teliti. Ui, dahsyat, Pik. Ni dia satu-satu kos yang awak tak berani nak ambil. Apa dia tu? Kosmetik. Apalah kosmetik? Kita orang perempuan perlukan kosmetik. Saya tahulah, saya pernah jadi perempuan dulu. Tapi diorang ni memang hebat lah. Baiklah, Pik. Ni awak ambil kos apa? Siapa nama? Muhammad Rahim. Fahim. Okey, Fahim. Sila bangun Fahim. Tepuk sikit untuk Fahim. Fahim ambil kos apa, Fahim? Diploma Multimedia. Okey, kita test sikit. Okey, silakan. Habis kau. Habis. Daripada 0 sampai 100, berapakah terdapat nombor 9? 9? 9? Pening tu. Lepas 9 apa? 19. 19, 29, sambung. 19, 29, 39, 49, 59, 69, 69, 89, 99. Ya, tepuk sikit. Dia belum jawab lagi. Tak, dia cakap sampai 99. Jawapan dia adalah salah. Dia 9. Okey. 9. Lepas 9? 19. 19, 29. Ya. 39. Betul. 49. Ya. 59. Ya. 69. Ya. 79. Ya. 89. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99. Tahniah. Tepuk sikit. Tahniah. Tapi sebenarnya dia saja je. Dia nak test IQ saya pula tadi. Tepuk sikit untuk Fahim. Okey, semua dah enjoy Dah enjoy semua dah enjoy. Okey. Kalau semua dah enjoy, lagi sekali kita bagi tepukan yang paling beruntung untuk diri sendiri. UniKL. Okey, sehingga kita berjumpa lagi semua. Bye-bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi lah. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita akan jumpa lagi. Harap-harap Assalamualaikum, UniKL akan jemput lagi kami. Okey. Bye-bye. See you next year. I love you.
Bye-bye. Bye-bye. Apa ni? Apa dia? Apa dia? Apa ni? Weh. Pek. Tak kerti nampak Okay, dia. diam. Okey, Pek. Dia cakap dia nak menyanyi. Ha? Betul ke nak lagi satu ni? Dah. Cakap, we want more. Baiklah. Oleh kerana dia tak kuat. Dah, Razli. Ya. Bila dia cakap nak one more, nak lagu apa? Lagi kuat. Terimalah Aspalela. Kita bagi tebakan yang paling mudah untuk Saan and the Band. Ingatlah lagi janji kita dulu Aspalela. Kau dan aku akan bersama sampai ke hari tua. Tapi sayang janji itu diwakpat orang ketiga. Oh Aspalela, apa kau Semua sekali. sampai hati kau pergi kepadanya, makan hati. Bila kau berkata patah hati, dengan hubungan kita hancur hatiku. Aspalela, Nyalakan lagu handphone anda. tak terpaksa aku desakan keluarga. Ku sedar bukan kehendakmu, tapi apakan daya. Ada tak lagi harapan untuk kita bersama. Oh Aspalela. Ini UniKL. Semua UniKL. Semua sekali. Pergi kepadanya, Semua. hati. Bila kau berkata patah hati, dengan hubungan kita hancur hatiku. Aspalela. Oh, lila lila lila. Oh, oh. Lila lila lila. Oh, oh. Lila lila lila. Oh, oh. Lila lila lila. Okey, UniKL. Tanya untuk Siapa ada lagu handphone? Nyalakan lagu handphone anda semua. InsyaAllah Nyalakan lagu handphone anda semua. Oh, ada tak lagi meluah hidup kita bersama. Oh, I love you UniKL. Sampai hari kau pergi kepadanya, makan hati. Kau berkata patah hati, dengan hubungan hancur hatiku. Aspalela, lela, 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 Aspalela. Mantap. Tahniah bos, tahniah. Oh, marvelous. Tahniah bos, tahniah. Tahniah bos, tahniah. Tahniah semua. You guys make me feel Tahniah. alive. Oh. Okey, satu saya nak cakap. Tak boleh tak saya dengar tepukan yang paling kemudian untuk Saan and the team. Okey, satu saya nak berpesan pada korang semua. Tahniah bos. Experience is not the best teacher, Tahniah, but Wan. it is the only teacher. So gain your experience. And beautiful people are not always good, but good people Tahniah. are always beautiful. Stay good and beautiful. Tahniah bang. And one more, Tahniah. lepas ni korang dah berjaya, korang dah Tahniah, bos. ada kerjaya. Ingat, Thank you. work for a cause, not for applause. Live life to express, not to impress. Cakap apa? Okay, UniKL, moving forward. Okay, kita baik.
Okey. Nampak kayanya kita dah sampai ke sini saja. Nak lagi tak? Bayar. Musician dah pening, dah tutup dah. Dah tutup dah. Musician dah tutup dah. Dah tutup. Walau macam mana pun saya Azli, Apik, Wahid, semasa kami saya Azli, Apik, Yasin, semasa kami melakukan persembahan, jika ada silap dan salah, mohon ampun, mohon maaf. Okey, hidup UniKL. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jika anda masih rasa sakit, anda masih hidup. Jika anda masih buat silap, bermakna anda masih lagi manusia. Dan jika anda masih tak putus asa, bermakna korang masih ada harapan. InsyaAllah, good luck and all the best. Jumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Jangan jadi munafik. Jangan buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. InsyaAllah. Nak lagi tak? Besok.